Sejahtera. Selamat datang ke TV PSS Kogong. Siaran paling wangi sebab semua orang pakai parfum raya. Betul ke dia? Tapi saya rasa bau rendang lebih kuat daripada bau parfum. Dari sini pun saya dah boleh bau. Abid, fokus Abid. Kita ni tengah bersiaran, bukan makan. Maaf, perut saya pun tengah bersiaran. Hari ni kita ada sambutan Hari Raya di sekolah. Semua cantik-cantik nak senggak-senggak kan? Betul. Jom kita wawancara guru-guru dan kawan-kawan kita. Jom! Baiklah, sekarang kita bersama Cikgu Syukran. Ya, saya. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, khabar baik. Cantik pakaian Cikgu hari ini. Oh, cantik ke? Boleh saya tanya beberapa soalan? Okey, soalan apa yang awak nak tahu tu? Apakah peranan Cikgu dalam membantu kelancaran sambutan Hari Raya di sekolah tahun ini? Okey, peranan saya sebagai seorang cikgu ataupun ustaz di sekolah ni, bagi melancarkan program yang kita anjurkan ni, setiap program yang kita rancangkan, saya akan pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apakah nasihat Cikgu kepada murid-murid sempena Hari Raya Aidilfitri? Okey, nasihat Ustaz kepada guru anak-anak yang berada di SK Gomusang, sewaktu menyambut perayaan, sewaktu menyambut apa-apa acara, seharusnya kita berdisiplin dan jangan melanggar apa yang cikgu ataupun rakan-rakan guru bagi pesanan. Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Cikgu Mazidah. Waalaikumsalam. Saya dari TV PSS. Boleh saya bertanya sedikit soalan? Okey. Boleh Cikgu kongsikan pengalaman Cikgu sepanjang menyambut Hari Raya bersama warga sekolah? Okey, pengalaman teacher bermula lagi dari hari kemarin lagi, di mana semua guru-guru telah bekerjasama memasak hidangan untuk Hari Raya, menyiang daging, menyucuk sate. Semuanya kami buat bersama-sama. Pada pendapat Cikgu, apakah nilai murni yang dapat diterapkan melalui sambutan Hari Raya di sekolah? Melalui sambutan ni, teacher tengok semua guru-guru bekerjasama menyiapkan semua persiapan Hari Raya. Dan juga teacher tengok murid-murid pun sangat memberikan kerjasama yang bagus. Tolong cikgu mengangkat kerusi meja, bekerjasama membuat persembahan dan bersama-sama mengemas semua peralatan di sekolah. Terima kasih Cikgu Mazidah. Okey, bye. Hai. Assalamualaikum Lutfi. Boleh saya tanya sedikit soalan? Boleh. Boleh Lutfi kongsikan pengalaman menarik menyambut Hari Raya di sekolah? Kita boleh pakai baju raya, makan bersama-sama dan boleh beraya bersama kawan. Pada pendapat Lutfi, apakah manfaat sambutan Hari Raya yang diadakan di sekolah? Kita boleh beraya bersama kawan walaupun kita tidak pergi beraya di rumah kawan dan kita tidak perlu pergi berjalan raya bersama kawan. Terima kasih atas perkongsian. Baiklah, kita bersama rakan kita pada hari ini. Boleh perkenalkan diri anda? Boleh, nama saya ialah Adam Haris. Apakah perasaan anda menyambut Hari Raya di sekolah pada hari ini? Seronok sangat dapat tengok kawan-kawan saya pakai baju raya. Apakah juadah Hari Raya yang menjadi kegemaran awak, Adam? Nama kami Sekut Raya. Terima kasih, selamat berhari raya. Sebelum kita akhiri siaran ini, kami dari TV PSS SK Gomusang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.